Sunat. Faham lagi? Sunat. Sebab apa sunat? Nabi suruh. Nabi kata lepas mutanam, istaghfiru di akhikum. Jangan balik. Baca mohon ampun untuk mayat ini. Nampak? Jadi pendek cerita, tahlil lepas kematian bukan perkara yang wajib. Okey, lepas mati kita ambil duit RM100, kita sedekah kat masjid, niat pahala ke ayah kita. Wajib ke? Harus. Harus betul. Lepas mak kita mati, seminggu lepas, minggu ni kita ambil nasi segantang, kita bagi makan kat orang surau. Wajib ke harus? Itulah tahlil. Pokoknya harus. Itu semua tu ikhtiar orang yang hidup saja. Untuk orang yang telah mati. Okey? Wajib tak kita pergi, dia mati, kita pergi ziarah kubur dia? Wajib ke tak? Mak kita tak nak dah petang tadi, wajib tak kita ziarah kubur ayah? Tak. Faham? Jadi, bila berlaku kematian, melakukanlah apa saja yang boleh membantu mereka. Apa dia yang boleh bantu mereka? Doa. Okey, kita pun panggil lah orang masjid, mari berdoa untuk ayah kita yang meninggal petang tadi. Harus. Dan mana yang tak betul? Yang tak betul kita menganggap kalau berlaku kematian, wajib kena buat majlis tahlil. Itu salah. Adapun kita nak tahlil, kita tak nak tahlil, boleh. Kita nak berdoa, tambah berdoa, boleh. Kita nak baca Quran, hadiah ke dia, tak nak baca Quran, boleh. Buatlah apa saja. Saya tak tahlil, saya sedekah, harus. Saya tidak sedekah, saya baca Quran untuk ayah, harus. Saya tidak baca Quran, saya pergi ke atas tika, pergi ke masjid, harus. Saya nak atas tika, saya nak wakaf tanah untuk ayah, harus berlaku. Lepas tu bila Nabi orang perempuan, mak dia mati, dia pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, inna ummi qad matat, sungguhnya ibuku telah meninggal. Atasaddaqtu anha, bolehkah aku tolong bersedekah daripadanya? Seolah-olah dia ni belum mati lagi, aku yang tolong sedekah. Nabi kata, na'am. Nah, dan bukan mesti buat tahlil itu 100 kali. Datuk orang duk tahlil 100 kali la ilaha illallah, tu dia punya masalah. Kita nak tahlil sekali, silakan. Kita tak nak buat tahlil, makan saja, harus. Datang seorang laki-laki, ya Rasulullah, ayyul amali fi Islam khair. Amalan apa terbaik dalam Islam? Nabi kata, tut'imu ta'am, jamu orang makan. Jadi bila berlaku kematian, kita nak sedekah pahala kepada ibu bapa kita, kita panggil orang kampung mari rumah. Okey, pengumumannya kita tak ada tahlil, saya nak jamu saja makan. Nah, untuk hadiahkan pahalanya kepada bapak saya. 1, 2, 3, makan. Faham lagi? Dalam hati aku hadiahkan pahala aku sedekah jamu makanan ini kepada dua bapakku. Hukumnya harus berlaku. Jangan kata wajib. Wallahu a'lam.